Merisaukan tuan-puan, kata gula dah turun tapi kenapa masih ada orang yang tetap kena potong kaki? Kita ada pesakit yang datang dengan rekod cantik, bacaan 6, 7, tapi bila buka kasut, kaki dah mula luka dan susah sembuh. Bacaan nampak cantik tapi saraf dah mula rosak tuan-puan. Kesannya luka tak rasa dan darah tak sampai dengan baik. Saya sangat tekankan perkara ni pada pesakit sebab masih ramai yang tak faham. Bacaan gula nampak okey tak bermaksud badan awak selamat. Masalah sebenar berlaku pada setiap kali gula naik mendadak walaupun sekejap. Spike kecil berulang kali perlahan-lahan rosakkan saraf, salur darah dan organ dalaman diam-diam. Bukan gula tinggi sekali-sekala yang bahaya, tapi turun naik berulang yang kita tak nampak. Sebab setiap spike ini akan tekan beta sel pankreas dan lama-lama buat ia gagal berfungsi dengan baik. Bila ini berlaku, badan akan hilang kawalan sebenar. Sebab itu ada orang bacaan nampak okey sekarang, tapi beberapa tahun kemudian saraf mula kebas, mata jadi kabur, luka lambat sembuh. Jadi fokus sebenar bukan sekadar turunkan gula, tapi elakkan spike dan lindungi badan daripada kerosakan senyap. Sebab itu saya gunakan formulasi dari Betarin. Betarin ni bantu stabilkan gula sepanjang hari, bukan naik turun. Kurangkan spike yang merosakkan dan sokong fungsi beta sel supaya kawalan jadi lebih konsisten. Bila dah stabil, baru rasa badan lebih tenang dan terkawal. Kalau tuan-puan hanya kejar nombor, tuan-puan mungkin terlepas apa yang sebenarnya berlaku dalam badan. Jangan tunggu sampai komplikasi muncul baru nak bertindak. Mulakan dengan Betarin dan kawal gula dengan cara yang betul. Klik link di bawah sekarang.